ini merupakan cooling condenser. Cooling condenser yang kau ni setiap mobil-mobil yang ada di sekitar sini di negara orang yang di-driven oleh manager-manager supir itu, mereka menggunakan air condition gitu. Tapi cooling condition ni isi guna untuk cooling cooling liquid gitu. Boleh diguna pakai untuk cooling steering monorack maneuver. Kenapa steering maneuver? Dia mempunyai Bernoulli principle gitu. Dia gerak kuat banget dia kerana bawa barang-barang logistik atau sekitar membawa barang-barang logistik ya. Jadi steeringnya berat banget. Jadi boleh diguna pakai untuk sejukkan biochemistry, cooking oil gitu. Ya udah semalam gua mention itu cooking oil, reverse cooking oil itu boleh digunakan untuk cooling steering monorack atau hydraulic steering monorack itu. Jadi bagaimana mau sejukkan cooking oil itu, boleh digunakan cooling condenser seperti ini. Jadi ini berasaskan pada prinsipal wind flow saja. For additional dia boleh letak direct current fan, yang mana direct current fan ini supply direct daripada batteries atau supply, ya biasanya supply daripada batteries. Jadi boleh manual switch off guna battery connector gitu. Jadi switch ni boleh buat manually instead of buat switch di dalam cockpit, kerana cockpit biasanya dia terlalu complicated. Tapi biasanya cooling condenser seperti ini, jika digunakan direct current motor untuk sejukkan cooling condenser ni, sudah pasti dia rely direct current. Artinya bila engine switch off, cooling coil alternate current direct current fan motor itu tetap berjalan walaupun engine switch off kan. Tapi dia kena buka engine hood untuk switch off manually menggunakan switch yang berbeza. Ini boleh buat